Video kali ni untuk korang-korang pengguna kereta yang menggunakan suspension Airmatic. Kalau kereta korang dah jadi macam gini, korang tengok sampai habis. Okay guys, so hari ni aku ada Audi Q7 V60 tapi bukan turbo, dia supercharged. Dia sama dengan S4, S5. So kereta ni datang, kalau korang boleh tengok, dia dah slam. Empat bahagian dia dah slam, and dia pernah pergi workshop lain. Workshop tu recommend dia tukar 4 exhaust, tapi dengan kita orang tak. Kita akan check dulu, confirm ke apa masalah dia. And kita dah jumpa dah masalah dia sebenarnya, tapi kita akan sambung next projek lepas raya. Masa dah tak cukup. Okey, sebenarnya kereta ni ada sejarah. Okey, kereta ni owner beli baru tau, dia beli baru. And then aku tak tahu dia ada masalah ke apa, and kereta ni tersadai lebih kurang 10 tahun. So aku cakap owner, okey tak apa bang, abang bawa balik, kita check dulu, and kita dah find out dekat belah sini, kita start kereta ni, dia ada bunyi hissing tau. So aku suspect ada bocor. Mungkin dekat dia punya hose, mungkin dekat dia punya tabung, atau mungkin dekat dia punya pump. Okay, so kita akan sambung checking lagi kereta untuk confirmkan barang apa. Daripada owner nak kena tukar 4-4, harga dia merecik weh. Mula-mula aku tak percayalah kereta ni beli baru, tapi bila aku tengok kereta, aku memang percaya. Sebab apa? Kau tengok mileage dia 250 miles. So berapa? Lebih kurang tak sampai 1000 kilo Satu lagi kau tengok dia ni aku buka. Memang tak pernah letak barang lagi bro. So aku memang percaya kereta ni baru, cuma owner mungkin ada masalah apa kita tak tahu kan. And untuk, kalau kau tanya aku, kereta-kereta pakai Airmatic ni aku dah biasa dah jumpa masalah macam ni. Kereta rebah macam ni. Tapi tak semestinya exhaust korang rosak tau. Kereta korang check dulu. Sebab exhaust Airmatic ni guys, dia memang pakai angin. So kadang-kadang bila kau dah parking lama sangat, angin tu dah hilang, tu jadi rebah. So first kali apa kita buat, kita boleh start, bagi dia running, bagi angin tu dah penuh. Then baru kita tengok ada bocor ke tak. Tu satu. Ataupun satu lagi, kadang-kadang pump dia dah rosak lah. So bila pump dah rosak, memang dia takkan naik langsung. So untuk case macam ni, korang ada dua option guys. First kali sama korang tukar exhaust set angin ni juga, Airmatic ni juga, ataupun korang boleh tukar kepada sistem adjustable. Kalau kau nak tahu sekarang ni, untuk model-model Airmatic, diorang dah banyak buat model yang pakai exhaust adjustable. So korang tak payah pakai dah Airmatic ni, tapi korang dah tak ada function lah untuk naik, turunkan kereta dah tak ada function. Okay guys, so korang dah tahu dah kan, lepas ni kalau ada problem dengan kereta korang, sistem Airmatic ni, kalau datang kat Buah Negara, Session 16 Alam. Kalau kau tak tahu, kau pergi kat bio, tekan link, confirm kau sampai. And sebelum tu, jangan lupa like, comment, follow and share, tekan button save sekali. Ingat, nak pakai kita laju, maintenance kena padu. Ciao.